سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat lagi kita bersama-sama meneruskan iaitu kitab idaman penuntut ni pada rukun yang kelima. Rukun yang kelima iaitu rokok. Jadi minggu lepas kita belajar rukun yang keempat iaitu membaca Fatihah. Baik. Ingat lagi kau berapa huruf dalam Fatihah tu? Berapa? 150 ni habis harap. 150 ni tasydid ada 14. Tasydid ada 14. Kita bagi dah hari tu tasydid tu. Tengoklah. Jadi iyyaka. Jadi boleh baca iyyaka tak boleh. Kena ada sabdu. Iyyaka. Baik. Jadi malam ni tuan-tuan kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kelima rukuk pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah. Itu syarat dia. Dengan tumakninah. Iaitu rukuk tu membongkok dengan menundukkan kepala dan dua tapak tangan diletakkan atas lutut. Hak sunatnya letak atas lutut. Jadi kadang-kadang kita tengok kau ada orang semaya tepi kita bukan atas lutut, atas labu betih bobo. Jadi walaupun benda tu tidak batal, cuma hak sunatnya ialah letak atas lutut. Atas lutut. Baik. Nanti kita akan royaklah. Syarat-syarat sah rokok ni ada berapa? Dalam kitab ni tak ada. Jadi saya ambil dalam kitab lain. Syarat sah rokok ni ada 6. Nanti kita akan bagi tahu. Bila habis ni kita akan royaklah. Baik. Jadi rokok ni pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah iaitu membongkok dengan menundukkan kepala dan dua tapak tangan diletakkan atas lutut. Jadi pendapat hak kuat, rokok ni masa kita rokok, mata kita ni tengok mana? Pendapat hak kuat. Tengok pada pak sujud kok. Walaupun ada khilaf, walaupun ada orang buat, dia tengok pada kaki kan. Jadi kita tengok pada pak kaki. Jadi kalau dia rokok tu, dia tengok pada kaki, agak-agak kepala jadi lagu mana? Jadi bokok. Dia nak hak comelnya masa rokok ni, seolahnya masa kita rokok, kita letak kertas atas badan ni, dia sambung. Seolah gitu. Jadi hak comelnya ialah, hak muktamadnya ialah apabila kita sujud, kita melihat, kita rokok, kita melihat pada tempat pak sujud. Melihat pada pak sujud. Baik. Jadi dia kata tumakninah asal maknanya tumakninah tenang dan tetap, tidak bergerak-gerak, tidak bergoncang dan tidak bergegar. Tumakninah. Maksudnya di sini iaitu diam selepas bergerak dan tetap anggota sekira-kira ada perenggan antara bangun dengan tunduk. Jadi duduk tetap molek. Dia banyak hak nampak nak jadinya ialah masa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah tu dia apa? Dia gerak tangan tu kan? Dia kewa-kewa. Jadi tidak tumakninah. Syarat dia tumakninah ni pada part-part ni. Rokok, i'tidal, sujud, pasal susah lagi duduk antara dua sujud. Tumakninah ini syarat bagi sah rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud.
Sekiranya tidak ada tamak ninah, tidaklah ada perkara itu, berarti semaya dia tidak sah. Ini jelaslah kita. Tak sah. Allahu Akbar. Tak ada duduk molek. Sami Allah liman hamidah. Semaya fardu comel main sunnah. Ya lorak-lorak kan nak jadi lah. Baik. Jadi dia kata tamak ninah ni syarat dalam 4 rukun ni. Baik. Jadi gini dah. Jadi hak kita belajar, cuba kita tengok. Berlagu mana boleh ulama kata boleh jadi tamak ninah ni dalam 4 ni. Okey, hak kita belajar rukun semaya ada berapa? 13. Ada tak kita pernah dengar kata rukun semaya ni 17? Ada? Baik. Ya 17 ni ya kira gini. Rokok, iktidah, sujud, satu lagi, duduk antara 2 sujud. Jadi kalau kita kira 13 ni yang masuk dalam ni tau. Setengah ulama dia kira gini, boleh jadi tubik 17. Lagu mana? Dalam rokok ni, lepas rokok, syarat yang rukun yang ke-14 ialah tamak ninah. Tamak ninah. Jadi ada ulama kata tamak ninah ni adalah rukun. Tapi hak kuatnya ia bukan rukun, tapi dia syarat bagi mengesahkan rokok, sujud iktidah, rokok, sujud iktidah, asal lagi duduk antara dua sujud. Jadi hak kira 17 dia kira gini. Okey, contoh kita kata tak? Okey, baik. Niat takbiratul ihram, Fatihah, rokok. Lepas ada rokoknya tak bila lalu iktidah. Dia bila lagu mana? Tamak ninah dalam rokok. Lepas tu iktidah. Bila iktidah, dia tak bila lalu sujud. Tamak ninah dalam iktidah. Nak ayatnya tamak ninah ni besar ke tak? Besar weh. Jangan main. Jadi kita lorak setara mana pun kena ada tamak ninah. Tak boleh tak boleh. Jadi kalau kita ada hak sayang rapat-rapat dah ni, hak boleh tegur lah. Kalau hak tak boleh tegur, payah juga. Nama tegur-tegur, Jawa tak mari pula. Kata demo ni maya lagu mana ni, lorak ni kawan tengok ni. Biar ada tamak ninah, tegur lah, tegur. Tegur sayang-sayang ni. Hak yang kira kita kata boleh tegur lah. Kalau dia tengok acak kali berdehem dalam semayang, kita ngaji dah tau. Berdehem dalam semayang ni membawa kepada batal. Bahasa berdehem ni dia panggil dikira bercakap dalam semayang. Patut tak boleh berdehem langsung, boleh nak berdehem. Ketika mana kita lekat kohok dekat dekat tekak ni kita tak boleh nak baca. Bila boleh kita nak berdehem? Ketika mana kita nak baca rukun qauli. Hak tu tak apa. Ataupun benda tu terkerasi, kita tak boleh nak ejah, uncontrol, tak apa. Tapi kalau benda tu kita saja-saja gitu, maka dehem ni dalam mazhab Syafi'i tak boleh, dia batal. Nanti kita akan belajarlah dalam bab perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Baik, Abi. Ya, boleh. Ya. Masa dia baca alif lam jad. Dia baca sejadah. Dos tak alif lam mim tu dah tu. Ayuh nampak gini ni tu imam mak dia. Gitu lah. Gini lah, kita jawab gini lah dulu dah. Kita jawab, kita tengok dulu hak kita kata, lepas tu imam mak tolong ayat ke dia. Nanti, ni tengok ni. Kalau hak Jawi muka surat 64. Kalau hak Rumi, abah tengok pembatas maya. Cuba tengok. Kita jawab lalu habak ni dok lesai yang nampak
Bak deheng ni. Baik, deheng. Tengok ah. Tengok deh. Okey, baik. Pembatas sembahyang. Jumpa tak memang. Muka surat 64. 64. Hak Rumi 31. Rumi 31. Hak Jawi 64. Tengok baik ni. Pani kalau orang tanya jawab hak ni ya. Jawab hak ni. Nanti patut kita kira mula tak memang ni. Okey, baik. Dia kata pembatas sembahyang. Dengan masuk kalau buat benda ni batal atau sembahyang. Pertama, bercakap atau berkata dengan sengaja. Baik. Demikian jua. Jumpa tak? Tengok baik. Garis molek tu. Garis molek ni. Demikian jua berdehem. Tu, jumpa tu. Ya besing tu besing. Tanya duk buat gini, ya tak dehem mana? Ya pergi kedai. Air tak abang. Tak ada gitu. Tak ada orang buat kerja lagi tu. Nyanjak kau tu kedai. Kata mu nak order kau dia pula ni. Mayat dah lalu. Kalau yang mayat seorang tak apa. Kalau hidup depan. Duduk depan masuk tu email lah. Orang nak turut tu jadi was-was lalu. Baik, tengok. Demikian juga berdehem atau menangis atau mengerang. Baik. Atau menghembus nafas dengan mulut atau hidung sekira-kira ada berbunyi sekadar 2 huruf. Batal sembahyangnya, melainkan bagi orang yang berpenyakit tiadalah batal sembahyang dia. Hak ni baru tak batal. Hak nyakit mana hak nyakit? Leluh, boleh tak batal? Bersing boleh tak kawan bersing? Bersing tak boleh. Duk mai, tak kena buat muka kerah gitu. Berat kata mana nemo tak boleh bersing. Tu kita ada benda yang tak boleh nak kawal, luar kawalan kita nak atur warna. Ataupun batuk. Batuk tak boleh awak batuk. Dan yang nak batuk makan motel banyak batuk. Tu kita paten nak. Kita tahu apa tak boleh nak makan motel ni. Batuk tak boleh nak awal. Tapi deheng ni boleh kawal. Mana contoh? Sebab gini, masa hidup cakap dengan kita, dia tak deheng. Tapi bila masuk semuanya, dia berdeheng. Baik, maka gini boleh membawa kepada batal. Jadi soalan pada TMM ni gini. Mau tengok ni dalam kitab ni, kitab Arab. Dalam bab masalah orang yang dia ni jadi batal semayang. Okey, yang pertama dia kata ialah tanah nuhin. Tanah nuhin ni apa dia? Iaitu berdeheng lah. Berdeheng lah. Okey, baik. Patutlah adalah permasalahan ni dia tunjuk dalam kitab dia kata lau tanahnahal imam fa zahara minhu harfan fahal yajibu 'alal ma'mumi mufaraqatu. Sekira mana imam tak ada berdeheng dan zahir 2 huruf. Berapa huruf? Huruf. Fahal yajibu 'alal ma'mum, adakah wajib di atas makmum mufaraqah? Kata dalam kitab la yajibu, tak wajib. Mungkin kenapa? Lihtimali uzrihi, kerana mungkin dia uzur. Mungkin masa tu dia demam. Okey, nanti dulu. Ataupun au nisyan, atau masa nisyan ni dia lupa, dia tak ingat. Baik, hak tu dalam kitab ni. Tapi kalau misal kata kita kena dah, hak ni memang deheng dia. Jawab dia tak boleh ni, tak boleh. Kalau kita tak boleh nak tahu. Mahal dia memang kita ayat gitu, tak boleh. Pasal kita ngaji dah kata berdeheng itu batal. Ya buat juga. Baik, kalau tak ada arah juga, kena pergi tanyalah jabat agama, adakah dia suruh taklid pendapat lain. Sebab dalam mazhab lain menangis dalam sembahyang tak batal. Kata Imam Koh dia baca tu, nangis awak dia. Gitu kalau nangis batal tak?
Atau menangis yang keluar suara tu. Bunyi pelik, bunyi tu atas tu. Mazhab lain tak. Jadi hak ni kena cakap dengan orang majlis laguan Cuma kita beri teori ni. Teori dalam kitab. Ambil gambar dah ni tu. Royak ke dia kata kalau berdehan dalam semaya mata. Kena kabur, kena royak. Kena royak jadi hak saya tu saya royak dah lagu mana. Kau lagu mana abah tu? Gitu sini ni orang beringat dah kota ni pak kita ni. Beringat dah ni. Ya. Jadi masa ustaz ngajar dia tak deheng. Dia beringat masa orang lain deheng. Bagus belaka ni. Bagus belaka ni. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Tu nampak menang ngajar pula sambil ni tu. Masa ustaz hari tak deheng. Ustaz tak hari deheng. Ni satu hal agak. Baik. Apalah kita royak lalu dah. Nak berdeheng, nanti saya akan royak benda yang boleh berdeheng. Yang pertama kalau nak dobek, ketika mana dia lekat. Ada lekat. Dia tak boleh nak baca kecuali berdeheng pada rukun qauli. Jeli-jeli. Baca wajib. Sampai dalam kitab dia tu gini. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan? Kita pun lekat. Satu ayat kita habis tau. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Dia kata tak boleh deheng. Sebab menghabiskan bacaan surah itu sunat ke wajib? Sunat ke wajib? Sunat. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan sembahyang itu wajib. Jadi kita kena faham hak mana sunat, mana wajib. Hak ni sunat, hak ni wajib. Tak ada saja. Gitu. Apa tempat dia? Gitulah boleh royaknya. Saya boleh royak gitu je. Baik, habis. Jadi kena royak, ambil gambar bubuh dalam geruk ni. Kita royak Kita royak. Okey, baik, habis. Okey, kembali kepada kitab kita semula. Mana ni? Muka surat berapa dah? Hak Jawi. 55 ni. Hak Rumi kembali semula. Hak Rumi. Tengok. Okey, baik. Okey, tengok mula jadi syarat bagi rokok ialah tamakninah. Syarat rokok tamakninah, iktidah tamakninah, sujud tamakninah. Satu lagi, duduk antara dua sujud. Baik, pasal lagi. Sebelum tanya. Dia tamakninah dah rokok, tapi dia tak baca subhana rabbiyal azim. Sah dah. Sah. Jadi kita jangan tukar. Hak baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu sunnah. Hak tamakninah ni wajib ni. Wajib ni, jaga ni. Baik. Okey, habis masalah tu. Ketika hendak membongkok itu, kan? Allahu akbar masa nak turun tu kan? Okey, baik. Masa nak membongkok itu hendaklah qasak rukuk. Qasak apa maksud qasak? Kita bertujuan, kita niat nak rokok. Jadi kalau tujuan lain, contohnya macam terkejut, tak jadi. Hak terkejut tu nanti diiktidak. Baik, kalau rokok lagu mana contoh? Gini. Sekiranya seseorang membongkok kerana hendak sujud tilawah. Sujud tilawah tahu tak? Pagi jemaah kan? Sujud jarum. Walau tara idzil ada bawah lagi. Wahum la yastakbirun. Ya pun Allahu akbar. Apa lagi banyak ni dalam bab ni. Masa kita royak Allahu akbar, sunat ada angkat tangan. Tak sunat. Wahum la yastakbirun. Allahu akbar pakai turun. Masa kita baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Habis baca 3 kali, kita pun naik. Naik serik. Tak perlu duduk istirahat. Tahu tak duduk istirahat? Duduk sekejap. Pakai naik gitu ya. Bila naik, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum ila akhir ayat. Sampai habis ayat. Nah, deh. Ada. Dia ada dalam Quran ni lebih kurang berapa belah. Kita tak ingat. Cuma hak biasa kita buatnya ajdid ialah hak bagi hak sejadah ni ya. Banyak bacaannya. Contoh lagi hak bacaan hak sunat kita jawab ada. Macam kita baca wattini wazzaitun. Ayatlah sekali tu apa? Alaisallahu biahkamil hakimin. Sebutnya bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ada sama tu. Macam hak tu sunat sebut. Kalau hak ni sunat sujud tilawah. Kalau imam sujud, wajib kita sujud. Imam tak sujud, jangan rajin-rajin sujud. Tak boleh Adapun sujud sahwi tak apa. Imam tak buat sujud sahwi, lepas dia habis kita buat. Baik, habis. Jadi seseorang membongkok kerana hendak sujud tilawah. Tiba-tiba sampai hak rokok, terus dijadikan rokok, nescaya tidak membadai. Wa hum la yastakbirun. Dia apa tunggu sekerak, tak cakap weh sakit pinggan. Orang sana duk udah rezek member ni. Naik motor sakit berat. Sampai situ, dia tak sampai di sujud, dia pakai di rokok dak gitu lah. Dia kata dah sampai dah pak rokok ni kira rokok. Dia kata tak jadi. Sebab apa dia? Tujuan asal nak rokok kau nak sujud tilawah. Nak sujud tilawah. Tak jadi tak jadi. Right. Terus dijadikan rokok nescaya tidak memadai. Lepas tu lah ke mana? Bahkan wajib ia musalli ataupun seseorang tu lah bangun semula kemudian rokok. Itu dia right. Ni mungkin tak jadi. Hak jadi gini hak kita biasa dengar. Bab masalah makmum. Makmum ni dia sujud. Dia sujud. Subhanallah, subhanallah. Makmum masbuk mari. Allahu akbar, takbir gerah ada tu imam. Jadi makmum orang alik perempuan ni dia ingat ke Allahu akbar tu imam. Ya pun subhanallah dia pun wangi. Dia tengok orang lain dia sujud laku lagi. Baik, dalam kitab royak sujud mula. Sujud mula jadi tambah rukun, tak tambah. Kerana dia naik tadi dengan keadaan dia tersalah. Tak apa. Tak ada masalah. Sama dengan masalah lain kita tersalah. Kalau kita maya jemaah, kita tersalah dengan kita ingat kau imam royak, rupanya orang lain royak. Boleh sujud kembali baik habis. Rasa royak ada masalah ni sini ni. Nak royak mula. Baik habis. Jadi dobek sikit hak yang tak ada dalam kitab tu, saya ambil pada kitab lain, iaitu yang disebut sebagai syarat rokok. Syarat rokok ni ada 6. Syarat rokok ada 6. Kita akan tunjuk hak mana hak tidak sah sekejap lagi. Baik. Sekejap okey. Ni. Nanti saya akan tunjuk okey, baik. Jadi syarat rokok yang pertama ialah ayyasihha ma qablahu minal arkani. Syarat rokok yang pertama mestilah sah rukun yang sebelum daripadanya. Jadi rukun sebelum rokok ke apa dia? Fatihah. Jadi Fatihah kena sah dulu. Jadi kalau Fatihah tak sah, jawab dia rukun, rokok pun tak sah. Maya kan ni. Jadi dia suruh pakai baju. Kalau hak bawah tu salah dah. Boleh atas kan. Hengek apa kata. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah tidak bertujuan selain daripada rokok. Dengan maksud mesti bertujuan semata-mata nak tunduk pada rokok. Kalau tujuan lain tak sah. Itu syarat yang kedua.
Syarat yang ketiga, mesti tamakninah pada rokok. Mesti tamakninah pada rokok. Wayak dah tamakninah tu lagu mana dah? Mesti okey, sekadar mana tamakninah? Subhanallah. Allahu akbar. Beres dah tu. Tak baca subhanarabbil azim, pusah. Semuanya rugilah tak baca sunat. Baik. 3. Yang keempatnya ialah mesti tamakninah tadi, mesti yakin. Mesti yakin. Kalau syok tak boleh. Kalau syok tak boleh. Ni kita ingat masalah ni berlaku gini. Tok Imam ni, daripada ni makmum masbuk. Dia mari-mari, Tok Imam duduk tengah rokok. Dia pun Allahu akbar takbiratul ihram, Allahu akbar sekali lagi rokok. Bila dia rokok, Tok Imam pun naik. Ataupun dia selisih lah. Selisih. Pada masa tu dia pun syok. Dia syok. Tadi ni dah kau tak tahu makninah dengan Tok Imam. Jawab dia lagu mana? Jadi ke tak? Tak jadi. Dia mesti yakin seseorang itu dia tahu makninah sekali. Dia kena tahu makninah. Kena yakin. Kalau syok tak jadi. Mana? Dia bagus suah tu. Baik, lepas tu kalau misal kata kalau syok, kalau tu email lepas daripada salam, dia kena buat lagu mana? Dia kena tambah. Sebab dia rokok tadi dalam keadaan dia ni syok. Dia syarat dia mesti yakin. Okey, yang keenamnya, yang kelimanya ialah dia mesti tunduk dengan sekira-kira sampai 2 tangan kepada lutut dia, walaupun dia tak bubuh tangan kat lutut. Jadi sekurang-kuranglah dia tunduk tu, walaupun tangan dalam poket, sah dak? Sah, dia naknya hak tunduk tu. Letak tangan ni, hak moliknya letak tangan. Okey, baik, tu yang kelima. Yang keenamnya ialah hak ni kena buat penjelasan sikit. Yang keenam, jangan dia rokok dengan inkhinas. Inkhinas ni gini. Rendah punggung, rendah punggung, lepas tu akak kepala. Okey, gini. Ni rokok. Ni. Kita lukis. Ni nak suruh nampak. Ni walarak ni. Lagu mana ni? Itu bukan kena ketuk ni. Dia sakit ni. Okey, ada hot passing gini je, contoh gini. Dia tunduk telajak ataupun dia bila tunjuk telajak, kepala dia tu jadi akak. Tak boleh hukum. Dia nak sambung. Jadi kalau macam gini tak boleh ni. Ni ajizah ni punggung. Ni apa ni belakang lah. Sodru ni dada. Raf'ur ra'si ni dia mengangkat kepala. Tak boleh. Dia nak sambung. Ni contoh lah ni. Hak ni hak tak sah ni atau sah ni. Hak kita nak buat ni insya-Allah sah dah. Baik, habis. Ni dia panggil inkhinas dia panggil. Dalam bahasa Arab ni, bahasa Arab dia panggil inkhinas. Ni. Ya. Tidak congek lagi. Tak je tengok lagi gini ni. Tapi dia gini lah lebih kurang dah. Turun lagi. Tak apa, setara tu tak apa. Dia panggil sekurang-kurang hak rokok tu. Ya hak comelnya ialah kita sapa gini dan sama di belakang. Sama deh. Dia gini tuan-tuan. Mungkinlah kita kata sakitlah kalau kita nak betul. Ada terawak sekali, kita semayang kita terik sungguh. Masa kita terik sungguh, lepas tu duduk antara 2 sujud tu kita duduk iftirash. Masa tu lepas ada semayang rasa terik, rasa sedap. Terawak. Memang masa semayang kita rasa sakit. Baik, contoh lah, kita letak sungguh lah. Letak sungguh.
Terik ni sini ni, terik. Tapi lepas ada sembahyang insya-Allah. Deh. Orang katalah kalau tak siwi pokok, kena rokok tu kena biar betul. Sebab tulang belakang kita ni dia Tuhan buat comel tu. Jadi dalam sembahyang nak suruh training ni comel ni. Selesai ni. Deh. Habis. Okey, habis bab masalah rokok ke apa deh. Habis. Okey, bila boleh berlaku rokok 2 kali? Besok buat sembahyang gerhana sini. Sembahyang gerhana Sembahyang gerhana kan? Rokok Rokok bangun, rokok pula. Tapi dalam kitab Wisyah disebut gini. Kalau orang ni contoh dia tak biasa buat lagu tu, menyebabkan orang jadi kucak-kacir. Mana pula rokok bangun semula, rokok mula. Buat seperti sembahyang sunat biasa, sah juga. Sah. Sah tak ada masalah. Tak biasa nah. Ni. Okey, baik habis. Cepat-cepat kita nak habis apa nama ni? Muka surat 55 insya-Allah. Baik. Keenam, iktidal dengan tumakninah padanya iktidal, iaitu bangun kembali kepada qiyam sebelum rukuk dengan qasak iktidal, dengan niat iktidal, dengan tujuan iktidal. Jangan qasak lain. Contoh qasak lain gini. Umpama angkat kepala daripada rukuk dengan sebab terkejut. Duk baca sebarang penasi. Bunyi bedil. Ya Allah. Pakat Allah. Dia kata Allah lalu. Dia tu. Dia kata dah bangun bagus dah. Ni kira iktidal ni tak jadi. Sebab dia bangun iktidal ni dengan dalam keadaan terkejut. Kejut oleh. Ya nak iktidalnya dengan semata-mata kita iktidal. Qasak iktidal. Tu dia kan. Habis. Jangan qasak lain umpama akak kepala daripada rukuk dengan sebab terkejut. Sebab kejut, lepas tu akak kepala tak jadi. Dan sah gitu. Atau sebagainya. Atau sebagainya pada terkejut lah. Ketika itu tidak memadai buat iktidal, malahan hendaklah ia seseorang tadi bongkok semula, turun semula. Turun rokok semula, kemudian bangun untuk iktidal. Ni jelas mudah ni. Baik. Dia kejut, Allahu Akbar. Baik, jawab dia kena turun mula. Lepas tu tambah rukun Tak tambah. Yalah tambah ni kita sengaja kita tambah tu tambah. Ni ada pun yang terkejut, dia tak kira tambah Iktidal ini satu daripada rukun yang pendek. Sekadar sempat membaca doanya yang tertentu sahaja. Kecuali rakaat yang akhir sembahyang subuh untuk kunut diluluskan panjang masanya secukup kunut itu. Jadi dia panggil rukun pendek. Okey. Jadi bab rukun pendek ni gini. Rukun pendek ni kita faham rukun pendek ni sebab gini. Sebab ada dalam satu bab ni dia akan bincang antara perkara yang membatalkan sembahyang ialah kita memanjangkan rukun pendek. Batal. Mana rukun pendek? Iktidal dengan duduk antara dua sujud. Yang pertama iktidal, yang kedua duduk antara dua sujud. Rukun pendek. Baik, tu soal pertama. Yang kedua kita kena faham dalam bab masalah ni, terutama kalau kita ni makmum yang masbuk, makmum yang muafiq, yang dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Rukun pendek tak kira. Contoh nak ke mana? Baik. Hari tu kita buat contoh dah ni, tak apalah royak pula. Ya mari sekali imam dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam habis waladdallin. Imam pun rokok. Imam tak baca surah.
Baik, sembahyang sah pasal surah ni sunat. Bila lagu tu makmum tadi dikategorikan makmum muafiq, maka dia kena habis Fatihah dia dan dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Okey, lagu mana 3 rukun panjang? Dia pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk. Imam rukuk, imam pun i'tidal. Baru ketinggalan satu rukun. I'tidal kira ke tak? I'tidal tidak dikira sebab i'tidal rukun pendek. Gitulah. Jadi kurang-kurang kita tahu sini mudah sikit. Dah. Okey, baik. Habis. Okey, habis bab masalah i'tidal. Banyak juga ni rukun dalam syarat dalam i'tidal ni. Baik, saya baca sekali lalu deh. Syarat sah i'tidal istilah rukun yang sebelumnya mesti sah. Tu syarat i'tidal Syarat i'tidal rukun yang sebelumnya mesti sah. Baik, sebelum i'tidal rukun dia apa? Rukuk. Rukuk tu kena sah dulu. Kalau rukuk tak sah tak jadi. Sah. Yang keduanya mesti bertujuan untuk i'tidal. Kalau dia terkejut tak jadi. 2. Yang ketiga mesti tamakninah dalam i'tidal. Yang keempat dia mesti yakin tamakninah dia. 4. Yang kelima ayyusiba fiqa mestilah dia betul tulang belakang dia. Betul tulang belakang. Gini. Ini masa dia rokok. Okey, sami Allah liman hamidah. Betul molek dulu. Lepas tu dengan syarat tamakninah kan. Okey, baik. Hak dalam kitab dia kata hak tak sah gini. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Maksudnya gini, dia duduk gini. Duduk gini ni contoh kalau duduk gini lah. Kalau saya duduk gitu tak apa. Kalau duduk gini, sami Allah liman hamidah, duduk gini betul tak tulang belakang ni? Duduk. Dia syarat dia mesti betul tulang belakang tu. Baik. Yang keenam, jangan memanjangkan dalam rukun pendek tadilah. Okay, baik. Okey, jangan memanjangkan rukun pendek ni gini. Lagu mana boleh dikira batal? Okey, dikira batal sekira mana jangan memanjangkan rukun tadi qada al-Fatihah. Qada al-Fatihah. Qada Fatihah, dah ambil situ qada Fatihah gini. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita pun rukuk. Baik, kalau orang ni buat gini. Sami Allahu liman hamidah, dia pun duk dengung. Nak makan kau dia, nak pergi makan mana, duk dengung pula, duk dengung di tidak. Kalau dengung di sujud ni tak kira. Sebab sujud tak apa lama, tidak tak boleh. Jadi kalau dia tidak lama sangat. Okey, kita kata letak seminit. Jawab dia, batal. Tak boleh. Sebab tidak rukun pendek. Rukun pendek. Ada. Kita kata berlaku ke gitu. Hak ulama sebut ni kadang-kadang berlaku. Contoh, antara perkara yang membatalkan sembahyang ialah makan. Betul tak? Kita kata lagu mana tak kira ke nak makan tak sembahyang. Boleh berlaku kalau orang ni yang sembahyang sunat atas kereta. Kan tak? Hak lelaki ya benar ya bawa driver kereta. Hak puan, kalau dia hak makan. Tak gitu tu. Hak puan dalam peletin. Guna? Sagar dia nak pergi kuala Terengganu tu. Makan lu buat gini. Allahu akbar saja aku sembahyang 2. Jawab dia apa? Batal. Pasal dia makan dalam sembahyang. Boleh berlaku. Sembahyang fardu gini dok lah makan tu. Baik. Kena? Okey, baik habis baik. Masuk dah rukun yang ketujuh. Baik. Ketujuh, sujud 2 kali pada
tiap-tiap rakaat. Masa i'tidal baca ke apa? Masa i'tidal Sami Allah liman hamidah tak? Okey, baik. Ada kisah dia. Cerita sikit. Satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni siapa dia? Sahabat Nabi dalam masa yang sama, tua. Sebab Sayyidina Abu Bakar, anak dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkahwin dengan Rasulullah SAW. Dia juga adalah sahabat. Ulama sebut siapa dia yang mengkafirkan Abu Bakar, dia menidakkan Sayyidina Abu Bakar, maka orang ni kafir. Sebab seolah-olahnya dia menafikan Al-Quran. Bapa menafikan Al-Quran? Kan dalam peristiwa gua tu kan. Tahu, dia kata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu rasa takut. Sesungguhnya Tuhan duk ada sekali kita. Jadi ulama tafsir kata la tahzan tu hak Nabi kata, yang dikata tu jangan sedih, jangan takut tu, Nabi royak pada siapa? Royak pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi siapa yang menafikan Sayyidina Abu Bakar? Jawab dia, bunuh akidah dia. Apatah lagi cakap huduh berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh tu. Bunuh Okey, baik. Jadi satu hari Sayyidina Abu Bakar dia mari lewat semayang. Jadi Rasulullah SAW sebagai tu imam. Dia mari Rasulullah SAW tu imam dalam rokok. Dia pun Allahu Akbar, dia pun rokok. Bila rokok serta dengan tamakninah, boleh tak rakaat? Boleh, Okey. Jadi masa tu Sayyidina Abu Bakar dia tak baca apa ni hak subhan ni, dia baca ayat mana? Alhamdulillah. Dia sebut alhamdulillah. Kita baca subhana rabbiyal azim. Sayyidina Abu Bakar sebut alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Kerana sempat rakaat dengan Rasulullah. Bila lagu tu turun malaikat, dia kata lagu mana? Kena ubah dah lepas ni, baca Allahu Akbar. Sami Allahu liman kena baca Sami Allahu liman hamidah. Sebab apa dia? Bila Sayyidina Abu Bakar sebut alhamdulillah tadi, Allah pun jawab Sami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar hamba dia memuji dia. Siapa dia puji dia? Sayyidina Abu Bakar. Tu. Sebab tu kita perasan kan dalam semayang, takbiratul ihram Allahu Akbar. Masa rakaat sebut ke dia? Allahu Akbar ke? Baik, masa i'tidal Sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar hamba dia memuji dia. Baik, tu dia tu kisah lah. Dalam Hasyiah Bujairimi ada sebut. Baik, habis. Ketujuh, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah, iaitu bersenungging. Kau dia bersenungging tungging lah. Meletakkan dahi atas tempat sembahyang atau kain yang dipakainya seperti ekor serban yang panjang yang tidak bergerak. Apabila ia seorang musolli tadi bergerak. Dia sebenarnya mazhab Syafi'i, kalau kita letak atas hak kain yang gerak kita, dia tak boleh juga. Walaupun tak gerak. Jadi kita sujud atas ni tak apa. Ya ada sah gini. Masa kita sujud, perempuan lah biasa nak. Okey, baik. Masa dia sujud, dia sujud di atas kain semayang tu. Okey, kain hok jaga contoh dah. Kain masa dia sujud atas kain hok gerak sekarang dia kain. Hok tu tak jadi. Tak boleh. Adapun dia sujud atas kain orang lain lagu mana? Boleh lagu ni. Sebab kain semayang kan lebar kan. Contoh kain semayang mausul lebih pakak tu. Orang ni pun sujud atas kain semayang kawan tu. Tu tak apa. Dia tak bolehnya ialah dia sujud atas kain dia. Hak gerak sekali dia. Tu tak boleh baik. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada dahi. Sebahagian je dah. Jadi dahi ni, sini dahi ni. Ni dahi. Jadi kalau misal kata biasa kita sujud sini lah. Kalau yang ni sujud sini sah tak? Sah.
Jadi hari tu dia sakit, dia sujud gini. Warna tewing, dia sakit, tak apa so lagi pasal lagi ingat masa ngaji tu guru ayat dia tu. Ramai juga orang silap faham dia tu. Dia kata mana? Dia kata masa sujud ni kita kena sujud keseluruhan daripada dahi. Jawab dia tak tepat. Kalau kita sujud atas keseluruhan dahi, jawab dia kena sujud buat lagu mana? Kena genyeh ni. Subhanallah. Jadi orang kata, lagu mana pula dah ilmu ni maya. Dia kata tak makni dah budak mengkodok gerak ni. Dia nak sebahagian. Ingat apa ayat tu tanda sebab tu kita ni sebut jelas. Dia royak sebahagian ni tengok ni je. Jadi budak-budak kan dia. Tapi hak dia royak tu kata-kata lekat juga. Lekat lah jadi lekat pas tua duk bawa gitu. Jawab dia kena genyeh. Tak aja genyeh sebahagian. Hendaklah kena pada tempat sujud itu dengan keadaannya dahi terbuka. Jangan berlapik dengan sesuatu. Jika ada lapik, nescaya tidak sah sujud, kecuali kerana ada balut luka yang sangat susah dan sukar hendak membukanya. Ketika itu baru diluluskan dengan tiada payah dibuka dan sah sujudnya. Ni sah. Jadi masa dia semayang tau. Baik. Kepala dia terluka. Jadi bubuhlah belak balut tak apa. Deh. Tapi kalau orang hak tak sakit tau, pakai piah gini apa? Tu tak boleh. Kena akak sikit. Deh. Baik. Dengan tiada wajib qada semayangnya melainkan jika ada najis. Ni pula. Jika ada najis di bawah balut itu, najis yang tiada dimaafkan, ketika itu wajib qada. Baik. Najis hak maaf lah ke mana? Najis hak maaf ni gini, dia najis tapi dimaaf. Sedikit, kan? Contohnya sedikit, tak apa. Mana lagi najis ya najis tapi ya maaf. Kita buat air teh. Bila air sedikit, najis masuk dalam air sedikit, jawab dia najis tau. Ada orang buat air teh 2 kolom. Tak ada. Baik, contoh lagi tak sebut, contohnya. Bila buat air teh, ini air. Air sedikit tak ni? Air sedikit Semut pun masuk. Semut masuk. Semua ada asalnya suci lah. Maksudnya duduk atas baju kita masa semayang duduk atas. Dia pun masuk dalam air teh panas. Bila masuk mapuh duk. Mana? Mapuh. Baik, bangkai najis tak? Bangkai najis. Baik, bila masuk dalam air ni, awak lagu mana? Najis hari kau kira, tapi dia panggil najis yang dimaafkan. Sebab apa dia? Binatang tadi bukan darah mengalir. Tu kaedah dia. Binatang yang bukan darah mengalir, dia najis tapi dimaafkan. Lalak. Mana lagi dalam kitab sebut? Contohnya cicak. Cicak ni bukan darah mengalir. Kita kata loga. Loga nombor 2 dah loga tu. So ni ukur dah ni. Jadi cicak bukan binatang darah mengalir. Tak apa kata. Baik. Jadi macam masalah ni contohnya balut gini dah. Balut gini darah banyak. Tak boleh hal tu tak maaf. Ada pun sedikit tak apa. Sedikit tak apa dah. Sebab tu kita kena ngaji suku pula ni. Dia najis tapi dimaafkan. Ni nak mari semayang kan. Binatang hok dia ada kat lapu tu. Katu batu baring ke gapo. Jadi bila itu semayang Adam naik atas masjid orang tegur. Gapo dia tu pihak ustaz tu. Binatang kecil tu kan. Kali ikut kira bila dia mati jadi bangkai tak? Bangkai. Jadi asalnya syarat sah semayang ialah kita tak boleh menanggung najis. Tapi tengok baca perhabis. Tidak ada najis yang dimaafkan. Dengan maksud ke mana? Binatang tadi kecil sangat.
Tidak ada darah mengalir, tak apa. Tak apa, tak ada masalah dah. Baik. Bismillah. Okey, habis Jadi yang perlu dibukanya ialah dahi saja. Kita pun habiskan lagi dah. Baik. Kalau tapak tangan dengan tangan lagu mana? Baik, tengok. Adapun tapak tangan dan tapak kaki tidak wajib dibuka. Hanya sunat saja. Tapi orang perempuan tak boleh lah. Orang perempuan dia kena wajib tutup Tetapi kedua-dua lutut, kedua-dua tapak tangan dan perut jari kaki wajib dikenakan pada lantai atas sejadah. Sekiranya tidak dilakukan demikian itu, nescaya tidak sah sujud. Kerana syarat sujud itu hendaklah di atas 7 anggota. Mana 7? Dahi. Ni tangan ni. Itu berapa dah tu? 3. Lutut 5. Tambah 2 gimana? Kaki. Ni jari kaki. Lipat jari kaki tu. Hak tu mazhab Syafi'i kita kena ni Puk jari. Jadi setengah pun tak apa dah. Dia kadang-kadang orang duk tanya, mana ni ustaz kita pergi musafir, tengok tu email tu tak lipat gitu. Jadi banyak karus lalu, dia kena lipat, jangan letak gitu saja, jangan. Jadi mazhab Syafi'i kita dia kata mesti lipat ni puk jari. Sebab dia kira sebagai 7. Baik, lepas tu masalah ni, hidung lagu ni hidung. Hidung sunat. Hidung masa kita sujud sunat kena pada lantai ataupun sejadah. Ia sunat. Bukan wajib. Sebab mazhab kita dikira hak ni dikira dahi. Adapun hidung sunat. Mazhab lain mungkin dia kira lah. Ada riwayat dia kata, ada hikmah juga orang Melayu kita ni dia mazhab Syafi'i. Sebab kalau kita tengok mazhab lain yang kena wajib kena hidung tu pasal hidung dia macam. Jadi kena lalu lah kita ni muka hidung pelepuhnya ni tak kena warna lah. Jadi sunat Dan dahi itu ditekankan ke tempat sujud ikut berat kepalanya. Sekira-kira kalau ada kapas di situ, nescaya kejap ia kapas. Maksudnya jadi lepek kapas. Dalam Fathul Mu'i dia ada Jadi seolah kalau nak tahu kita ni sujud betul-betul sungguhnya, masa kita sujud kita teratak kapas. Baik, tak kapas tu ia jadi macam apa? Pendek sikit. Jadi dia kata tekan sikit. Padahal kalau kita tak tekan pun kepala kita ni berat dah. Oleh dia tekan. Manakala punggungnya lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Sebaliknya jika kepala lebih tinggi daripada punggung atau sama tinggi antara keduanya, nescaya tidak sah sujudnya itu. Baik. Jadi syarat sujud mesti tinggi punggung daripada kepala. Okey, baik. Kita berhenti situ dululah. Duk mana ni? Hendaklah sujud itu dilakukan. Okey, baik. Okey, sujud tinggi daripada kepala ni kita ingat zaman kita budak dulu. Tak tahulah budak ni lagu mana. Dia penuh masjid. Meloi kita ingat. Kita semayang atas ni bawah ni. Dia semayang atas tangga. Tangga gini. Kata sudah kerja dalam budak ni. Dia sujud mana. Masa sujud, dia sujud gitu. Sujud atas tangga lah ke mana? Sujud atas tangga. Sujud atas tangga tinggi kepala daripada punggung. Sebab tangga kan kiri naik gini tangga dah. Jadi dia pun sujud atas tangga. Kata boleh pedal. Itu budak ni. Tak boleh itu. Dia mesti syarat sujud tinggi punggung daripada kepala. Okey, baik. Sekiranya seorang itu tersujud atas benda, ni minggu depan insya-Allah kita akan sambung. Kalau orang ni sujud atas benda tajam, kalau dia duduk lama dah, lepas tu dia terakak pula. Adakah menambah rukun? Nanti kita akan bincang.
Molek ni masalah ni. Okey ada soalan jelas belaka? Jelas dah? Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu